Video ini direka oleh Zura Maznom, sainan UiTM-CJ. Pernah tak anda terfikir macam mana masyarakat kita ni boleh berfungsi dengan teratur? Kan? Jawapannya sebenarnya mudah je, undang-undang. Dan hari ni kita akan kupas apa sebenarnya undang-undang ni. Okey, jom kita mulakan dengan dua soalan paling asas. Pertama, apa benda sebenarnya undang-undang ni? Dan yang lagi penting, kenapa kita perlukannya? Jom kita bongkar sama-sama. Cuba bayangkan satu dunia yang tak ada peraturan langsung. Semua orang bebas buat apa saja yang diorang nak. Mesti kelam kabut kan? Inilah sebab utama kenapa kita ada undang-undang. Fungsinya adalah untuk wujudkan ketenteraman dan elakkan huru-hara. Ia macam tulang belakang yang pastikan masyarakat kita ni stabil. Jadi, kita dah tahu undang-undang ni penting untuk ketenteraman. Tapi, macam mana sebenarnya ia berfungsi? Untuk betul-betul faham, kita kena tengok dengan lebih dekat apa tujuan utama undang-undang ni. Senam cerita, undang-undang ni berfungsi dalam dua arah. Satu, secara menegak, ia kawal hubungan antara kita sebagai rakyat dengan negara atau pemerintah. Dan yang kedua, secara mendata, ia uruskan interaksi antara kita sesama individu. Pembahagian inilah yang membawa kita kepada dua cabang utama undang-undang. Okey, untuk kita faham dengan lebih jelas, undang-undang ni kita boleh pecahkan kepada dua bahagian utama, undang-undang awam dan undang-undang persendirian. Jom kita bezakan kedua-duanya. Yang pertama, undang-undang awam. Ini semua pasal hubungan antara seorang individu dengan negara. Ia libatkan isu-isu besar yang beri kesan pada kita semua, macam hak kita untuk mengundi ataupun cara kerajaan ditadbir. Pendek kata, ini adalah undang-undang untuk masyarakat secara menyeluruh. Di sebelah lain pula, kita ada undang-undang private atau undang-undang persendirian. Yang ini pula fokus pada hubungan antara kita sesama individu. Ia lebih kepada urusan harian kita, macam masa kita tanda tangan kontrak sewa rumah, beli kereta atau hal-hal berkaitan keluarga. Ini undang-undang yang kawal selia kehidupan peribadi kita. Jadi, nak bagi senang ingat, undang-undang awam ni pasal hubungan kita dengan negara. Manakala undang-undang persendirian pula, pasal hubungan kita dengan orang lain. Satu tentang gambaran yang lebih besar, satu lagi tentang interaksi peribadi kita seharian. Okey, cukuplah dengan teori. Jom kita tengok beberapa contoh dunia sebenar supaya kita lebih faham apa itu undang-undang awam. 3 contoh utama undang-undang awam ialah, pertama, Undang-Undang Perlembagaan. Ini macam buku manual negara kita yang tetapkan hak asasi kita semua. Kedua, Undang-Undang Pentadbiran yang pastikan jabatan-jabatan kerajaan bertindak adil. Dan yang ketiga, Undang-Undang Jenayah. Yang ini kita semua tahu kan? Ia tentukan hukuman untuk perbuatan yang bahayakan masyarakat macam mencuri atau mencederakan orang. Baik, sekarang mari kita beralih pula kepada Undang-Undang Persendirian dan lihat macam mana ia terlibat dalam hidup kita setiap hari. Contoh-contoh yang ini memang sangat dekat dengan kita. Fikirkan tentang undang-undang kontrak bila anda buat apa-apa perjanjian atau undang-undang jual-beli bila anda beli barang dan semestinya undang-undang keluarga yang menguruskan hal-hal penting macam perkahwinan dan perceraian. Semua ini adalah tentang hak dan tanggungjawab kita sesama individu. Persoalan seterusnya, dari mana datangnya semua undang-undang ni kan? Okey, di Malaysia, kita ada beberapa sumber utama yang menjadi asas kepada sistem perundangan kita. Cuba bayangkan sistem perundangan kita ni macam sebuah piramid. Di puncaknya, kita ada Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah undang-undang tertinggi negara, tak ada yang boleh lawan. Di bawahnya, kita ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan juga pengaruh daripada Common Law Inggeris. Common Law ni pula adalah undang-undang yang berkembang dari keputusan-keputusan hakim di mahkamah. Dan yang uniknya, kita juga ada undang-undang Islam untuk orang Islam dan undang-undang adat untuk masyarakat peribumi. Gabungan semua inilah yang membentuk sistem perundangan kita yang kompleks. Jadi, macam penyimbang keadilan tu kan, undang-undang ni semuanya pasal keseimbangan. Walaupun nampak rumit dengan pelbagai cabang dan sumbernya, tujuan utamanya tetap satu, untuk wujudkan keharmonian. Ia adalah panduan yang memastikan masyarakat kita sentiasa stabil dan adil untuk semua orang. Okey, sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Daripada undang-undang kontrak, jual beli, sampailah ke undang-undang jenayah, antara semua ni, yang mana satu anda rasa paling banyak beri kesan dalam kehidupan harian anda? Cuba fikir-fikirkan.